Macam mana anda tahu anda dijangkiti oleh penyakit denggi? Hai, saya Dr. Nyamuk atau lebih dikenali sebagai Dr. Mos. Sekiranya anda demam, dan demam panas ini dia sehingga 39 degree Celsius atau ke atas. Apabila anda demam dan anda makan Panadol contohnya, demam ni akan turun seketika, tetapi dia akan naik balik hingga melebihi 39 darjah Celsius ni, maka ini kemungkinan anda dijangkiti demam denggi. Kerana demam denggi ini dia tidak akan demamnya turun walaupun kamu mengambil ubat seperti Panadol. Kesan yang nombor 2 ialah sekiranya anda dijangkiti oleh penyakit demam kan, dan kamu rasai sakit sendi, ada ram-ram dan sebagainya. Ini adalah simptom-simptom yang mungkin anda dijangkiti oleh penyakit denggi. Penyakit denggi ini tiada ada ubat. Hanya satu cara saja untuk mengelakkan diri anda dijangkiti denggi, iaitu elakkan diri anda dari digigit oleh nyamuk Aedes. Itulah saja caranya. Kamu mesti sentiasa berhati-hati supaya tidak digigit oleh nyamuk Aedes. Sekiranya anda pernah dijangkiti penyakit denggi, maka sila komen di sini dan kita sharekan, kongsikan pengalaman